Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Insyira melaporkan dari bengkel TVPSS Sekolah Rendah SPU 2025. Sebuah inisiatif yang menggabungkan ilmu, kemahiran dan inovasi dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Jom kita saksikan bagaimana program ini membentuk generasi masa depan yang kreatif dan berdaya saing. Apakah perasaan anda menyertai bengkel ini? Perasaan kami sungguh gembira kerana dapat mempelajari ilmu baharu tentang memegang kamera, menghidupkan kamera dan mengenali kawan-kawan yang baru. Dan kami juga dapat bekerjasama dalam satu kumpulan. Terima kasih. Saya berasa sangat seronok sebab dapat belajar cara-cara nak edit video untuk TVPSS. Dapat tahu cara nak buat skrip apa semua menggunakan ChatGPT. Itu je lah. Semoga ilmu yang diperoleh dalam bengkel ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian. Teruskan berkarya, teruskan berkongsi.